Bang, nak tanya untuk apa simpan emas? Okey, kita simpan emas ni sebenarnya untuk lindungi nilai duit kita daripada dimamah oleh inflasi. Inflasi ni dia paling mudah kita nak share macam ni lah. Dulu kita boleh beli nasi lemak 30 sen sebungkus. Tapi hari ni kita terpaksa beli nasi lemak dengan harga RM3 sebungkus. Kenapa jadi macam ni? Itulah yang dinamakan sebagai inflasi. Kita terpaksa beli barang yang sama dengan duit yang lebih banyak. Kerana apa? Kerana duit kita tu nilai dia semakin lama semakin jatuh, makin murah nilai duit kita ni. Tetapi berbeza dengan emas. Emas tuan-tuan puan kalis inflasi. Sebagai contoh, 1 dinar kat tangan saya ni dulu boleh beli seekor kambing zaman Rasulullah. Sampai ke hari ini 1 dinar ini masih boleh beli seekor kambing. Nampak ada beza kan dengan nasi lemak yang kita bagi contoh tadi. Sebab itulah bagi saya bijak untuk seseorang yang alihkan sebahagian saving dia kepada emas. Sebab dia tahu dengan alihkan saving kepada emas boleh protect nilai kekayaan dia tu daripada dimakan oleh inflasi. Dapat sesuatu? Share video ini supaya lebih ramai orang tahu tentang situasi ini. Jangan lupa follow, dan bagi yang nak start simpan emas boleh tekan pautan di profil saya ataupun terus hubungi saya. InsyaAllah saya akan membimbing sebaiknya.